بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnianya pada malam ini kita masih lagi dipanjangkan umur dan juga dimurahkan dengan rezeki, mudah-mudahan dengan umur yang panjang dan juga rezeki yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu dapat menambahkan lagi keimanan, kesabaran, keyakinan, kesungguhan kita dalam mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam ini insya-Allah Subhanahu wa ta'ala kita akan meneruskan lagi perbincangan kita, muzakarah kita menerusi kitab Aqidatun Najin, muka surat 31 kan. Baris 1, 2, 3, 4, 5 daripada bawah. Si Jawi ni, kitab Jawi 31, 5 daripada bawah. Qala musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi fid darain amin. Dan berkata hudhudi, makna basar. Jadi basar ni maknanya melihat. Melihat Allah Ta'ala yang melihat kita. Kalau pada Allah Ta'ala kita kata satu sifat yang berada pada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan melihat, dengan basar, maka Allah Ta'ala melihat. Nampaklah orang ke, nyamuk ke, atom ke, atau seumpama itu. Begitu ya. Jadi apa kata dia? Makna basar pada hak Allah Ta'ala itu, iaitu makna yang berdiri dengan zatnya. Makna berdiri itu, sifat itu berdiri pada zat. Apa pula berdiri? Bagaimana sifat boleh berdiri? Kami orang yang berdiri ni pun kadang-kadang tak boleh nak berdiri. Duduk lama-lama udah kebel kat yang seumpama dia orang rosak ke macam tu, udah nak berdiri tak boleh. Bukan berdiri macam tu. Makna berdiri itu berada pada. Maknanya berada macam mana? Duduk di. Contoh, kita kata warna apa malah? Di mana tu? Coklat. Warna coklat di meja. Maknanya duduk di meja dan berada di meja. Itu makna berdiri. Bukan berdiri itu dari tadi orang tu duduk, yang diaraan, yang dijajlis ataupun jalasa. Kemudian dia berdiri. Qama punya bukan. Maknanya duduk situ. Berada di situ. Tercokoh di situ. Macam mana balik-balik? Berada di situ. Gitu. Yang berdiri dengan zatnya, zat Allah Ta'ala, yang nyata baginya dengan dia, nyata, maknanya jelas, nampak dengan dia, dengan sebab penyihat ni, tiap-tiap yang mawujud, benda yang ada semua nyata. Maksudnya, tak boleh kata Allah Ta'ala tak nampak. Tak boleh kata Allah Ta'ala tak nampak. Maknanya dia nampak. Pasal dia basar. Maknanya dia perlihat.
Dia melihat. Dia tengok. Tak kira lah. Dia nak tengok pakai apa ke lantak dia lah. Tapi dia nampak. Kan? Adakah rupa mata dia macam mata macam kita gamaknya? Yang itu Allah malah. Tak tahu nak kabur lah. Nak kabur je. Kalau lah kita kabur mata Allah Ta'ala macam mata kita lah. Cuma dia besar sikit apa semua. Itu kaiwan. Kita tak layak cakap macam itu untuk Allah Ta'ala. Pasal kita tak jumpa Allah Ta'ala. Dan kita pun belum boleh jumpa Allah Ta'ala lagi. Jadi kita tak boleh nak sebut. Kalau kita sebut, oh kita begini, begini. Jadi kita bawa sesat. Tak betul tu. Tak boleh cakap macam tu. Dia kata, dengan sifat basar tadi ni, tiap-tiap yang mewujud, maknanya dengan sifat-sifat basar, dengan sifat melihat, maka nyata nak nampak. Tak kira lah. Mangga tu besar ke, kecil ke, jauh ke, dekat ke, berwarna ke, tak ada warna ke, ikutlah. Macam kita tak apa itu. Kita ni nampak. Ya, masih nampak terkongkong opinion Melayu semua ni. Tapi kalau contoh dalam surau ni ada debu. Nampak? Debu tu duduk sana. Oh, apa nampak? Debu tu bukan besar, halus. Kan? Angin. Ada angin. Tapi ada tuan Musi semenjak daripada Mekah tu nampak angin. Maksudnya sebelum pergi Mekah tak nampak. Balik dari Mekah ni macam mana pun semua kita ni nampak angin. Ada. Ada. Ada kan? Ada tak benda tu? Ada. Nampak. Allah Ta'ala nampak. Maknanya pelihat Allah Ta'ala ni semuanya nakal. Nampak. Kita pelihat kita tak nampak. Ada benda nampak, ada benda tak nampak, balik dingin tak nampak, dalam gelap tak nampak, dalam cerah nampak, dekat nampak, jauh orang nampak. Maknanya nampak atau melihat yang kita tu tak semua. Melihatnya Allah Ta'ala, pelihat dia. Apa dia kata? Orang putih kata? Orang putih kata? All. All lah. Aku anggap tak tahu. All. Semua sekali nampak. Tak kira lah jauh, dekat, besar, kecil, berlapik, tak berlapik, bertutup, sebalik dinding, dalam mayur, dalam kau. Semua nampak. Kita yang nampak. Kau sambil tahu lah macam saya nak baca kitab ni. Bawa mangga comel mata ni. Maksudnya saya tak nampak lah. Walaupun mungkin nampak juga dah sikit. Tak nampak lah. Kita tak nampak lah. Adakah Allah Ta'ala pelihatnya ataupun basarnya macam kita? Macam kita? Kalau ada orang kata Allah Ta'ala pun makin tua dia pun tak pernah nampak lah. Macam kita lah. Macam muda lah kita je lah. Nari dah tua-tua ni makin korak lah. Tak apa je. Allah Ta'ala pun suka itu juga lah. Tak betul. Maksudnya tak betul dia punya akidah. Kerana Allah Ta'ala nyata. Maknanya dia tu nampak. Tak ada yang tersorok. Tak kira jauh, dekat, besar, kecil atau seumpamanya. Dan arti nyata itu, betul Tuan Musi kan? 84 iaitu dia pakai Rumi. Jauh ini 31, Rumi 84. Arti nyata itu terbukalah segala mawujudat baginya dengan sebab pasal. Terbuka mana? Nampak macam contoh lah. Kadang-kadang orang tu dia yakin dengan seseorang itu Allah Ta'ala kurniakan kepada dia ada kelebihan. Jadi ada orang nak jumpa orang yang dikatakan ada kelebihan. Dia kata,
Mika pergi-pergi sekarang. Belum dan Mika cakap, dia dah kabur lah apa yang kamu nak. Kamu sampai-sampai aja, kita tahulah. Kamu ni tak lain tak bukan. Gini. Ada tak benda tu? Ada. Bobo. Setengah-setengah ustaz. Setengah-setengah alim ulama. Setengah-setengah ahli tarekat. Contohnya kan. Kamu pergi sekarang, tak dan kamu nak ngabur gini, dia kabur dulu. Maknanya, kalau manusia boleh anggap manusia macam itu, Allah Ta'ala lebih. Kan? Yang besok ni apa? Besok hari Senayan. Senayan besok. Ada siapa agak-agak nampak besok sesuatu? Ada? Tak ada. Tapi Allah Ta'ala, orang tengok anak bulan teropong, kira-kira teropong yang canggih pun patut-patut anak bulan tu memang ada, pun tak nampak. Patut maknanya ada. Tak nampak. Patut. Tapi tak nampak. Tapi Allah Ta'ala terbuka mana jelas, nyata. Dengan sifat basar, dengan sifat ada sifat pelihan, iaitu sifat basar. Dan murad dengan maujud itu umum. Apa makna maujud ada tu umum. Seperti yang dahulu wujud. Sama ada ia qadim seperti zat Allah Ta'ala. Zat Allah Ta'ala ada tak? Ada. Mana rupanya? Mana rupa? Mana rupa zat Tuhan? Tak boleh dirupa. Ada? Ada. Mana rupa kalau kita, mana rupa diri kita? Cuba tengok kan. Tengok sekarang ni bermula daripada Tok Haji tu kan, sampai siji, loro, telu, papat, lima, enam, tujuh, lapan, semua lah. 9 ni. Semua nampak ada objek. Nampak? Mewujud ni, mewujud. Ada ni. Kan? Boleh tak kita kata kita nampak Allah Ta'ala macam ni juga? Aku pun Allah Ta'ala mawujud. Aku nampak Allah Ta'ala tu mawujud. Macam ni juga. Boleh. Mawujud Pak Yub. Tak nampak ubat. Tak nampak ubat. Tak tahu lah. Tak lebih nampak ubat. Tak tahu lah. Nampak tak nampak. Tapi Pak Haji dekat tiang. Ni. Banyak ubat. Pak Haji yang ngado tu. Bodoh lah. Tak nampak ubat. Nampak tak nampak ubat. Kan? Pak Haji yang itu ada ubat. Kan? Jadi di antara 8 atau 9 orang tadi nampak. Tak sama. Ada yang lebih, ada yang kurang, ada yang itu. Syakal, yakni bentuk tubuh. Nampak? Nampak? Ada yang berisi, ada yang tak berisi, ada yang tinggi, ada yang rendah. Ada yang tak ada gigi, ada yang ada gigi. Boleh cakap anak-anak macam itu. Aku nampak dengan anak-anak macam itu ni. Kenapa? Allah Ta'ala tu asyik giginya 80, hampir 40. Boleh cakap itu. Salah. Maknanya Allah Ta'ala tu wujud zatnya. Tapi tak boleh dilihat oleh makhluk. Adapun diri makhluk, dilihat oleh makhluk, dilihat oleh Allah Ta'ala. Lihat nampak. Ya, boleh. Ada beza tak yang masih berbudak dengan remaja sekarang? Ada. Ke tak ada beza? Ada beza. Dulu masih kecil-kecil tu, kita baru belajar mengantar, cikar, kan? Lepas tu kita dah dewasa, kagak lah. Macam hebat, macam hang tua. Bila sampai umur kita masuk 60, 65, 70, 71, 75, jalan pun dah tak berapa. Dia tak berapa ni, tak apa betul ni. Dalam 8 bulan. Dia macam tak dalam 8 bulan macam bulan. Tak tentu kan. Takut juga. Takut tak jalan pun takut. Ya, macam bila ayah orang kita. Kalau kata contoh licin. Nak jalan pun tak mahu berani kan. Nak bubur lah. Yang latih, yang kesat. Atau mungkin nak kena pakai slipper.
Jadi maknanya, mata kita ni bukan macam Allah. Macam tu. Dan sifat Allah Ta'ala yang qadim. Allah Ta'ala sifatnya qadim. Qudrat, qadim. Iradat, qadim. Hayat, qadim. Sama, qadim. Tajuk kita, basar, qadim. Atau yang baharu. Makna zat baharu. Nampak tak? Zat baharu nampak? Nampak? Zat Allah Ta'ala tak nampak. Sifat Allah Ta'ala tak nampak. Tapi diri baru nampak tak? Diri meja. Diri gelas. Diri apa nama ini, botol. Diri handphone. Nampak? Ada orang tak nampak? Oh, itu nampak. Pasal apa? Pasal baharu. Dan sifatnya sifat yang baharu. Sama ada suara atau tiada. Ada suara, ada suara. Kalau saya duduk cakap, angkat tangan, angkat sini, ketuk sana, ketuk sini. Tapi orang tak ada orang. Apa benda cakap dia Ustaz? Tak ada suara. Kadang-kadang ada suara. Kadang-kadang tak ada suara. Ya? Itu maknanya kita lah. Allah Ta'ala suara dia tak dengar. Sama ada angin atau tiada. Sama ada angin atau tiada. Angin dia. Angin. Ada angin. Angin terasa. Kalau tak ada angin, tak ada rasa. Maka sekalian itu dinamakan dia mawujud. Yang ini ditakluk oleh basar. Dan bukanlah Allah Ta'ala melihat dengan biji mata. Tuhan tak tengok dengan biji mata macam dia. Ada Tuhan tengok pakai biji mata macam dia. Macam mana? Macam mana tu heavier lah kata dia. Macam mana dia. Pasal apa kalau kita cerita bukan tak boleh. Kalau kita cuma nak agak-agak Tuhan ni rasa aku tengok pakai teropong dalam cerita Piramli. Yang Piramli ada Tiko, yang Syamsuddin ada Syamsuddin yang ada cium-cium tu. Blended yang soal lagi ada teropong. Adakah dia ada pakai teropong? Tak boleh digambarkan, ada dirupakan, dia agak-agak tak boleh. Kalau agak-agak sana, agak-agak tak boleh. Kerana Allah Ta'ala bukan melihat dengan biji mata. Bersalahan yang baharu kita lah. Maka melihat ia benda baharu kita lah. Manusia, hayawan, ya? Ada manusia, ayam, kambing, anak, tikui, kucing, buaya, rimau, apa semua tu, dia baru. Melihat ia dengan biji mata. Pakai mata. Tak cukup lagi dengan biji mata, tampak pula lagi dengan cerobin mata. Mata ni, tapi cerobin mata. Dia macam saya ni. Bila pakai cerobin mata ni, tulisan pun nampak besar. Padahal, bukan tulisan besar. Mangga ini membesarkan objek yang ditengok. Padahal tulisan tu seperti itu. Dia mana seperti itulah. Kan? Bagi orang muda tengok kitab ni, cantik lah dia baca dia nampak. Bagi awak, sebab kitab itu saya belajar di Manjung, saya pakai kitab tu, jenuh teropong. Kalau pakai ni, yang ini saya pakai ni, tapi tak tahulah satu masa besok nanti saya akan pakai rugi ke baca dia. Nampak? Yang ini, tengok kan. Okey. Ia dengan biji mata, dengan syarat hampir lagi berupa. Yalah, hampir. Jauh macam mana jauh? Hampir ni dekat. Kalau jauh tak nampak lah. Contoh lah. Jam tu, saya nampak. 1301148845505547358731. Oh, ini kita tanya kau, kita nampak. Kau nampak? Oh, jangan dia tu. Nampak? Tak nampak. Nampak lah, tapi dah apa-apa lah cerita ni.
Mana dekat? Nampak. Jauh? Ha. Tulis sana 706. Mungkin nampak sana 10 berapa ke apa ke. Dekat nampak. Ha. Saya yang ini saya nampak. Yang ini tak nampak. Pada mana dekat? Jam dekat ke ini dekat? Kitab dekat. Tapi kitab nampak. Ha, namanya rabun dekat. Kalau rabun dekat campur dengan rabun jauh, mangkuk tu. Apa? Jadi dia kata kalau dekat, kita mungkin nampak. Jauh, tak nampak. Tapi setengah orang, jauh nampak, dekat tak nampak. Saya jauh nampak, nampak jam nampak. 8.23 nampak. Nampak. Tapi yang itu tak nampak lah. Yang tergantung dekat pintu tu, kalau nampak orang pun terkejut. Udahlah dia punya belakang warna hitam, tulisan dia pun warna merah. Tak nampak. Kalau nampak orang pun terkejut. Macam mana mati ustaz dia nampak tulisan dia? Tak nampak, orang nampak. Ha? Mati tajam. Jauh. Yang itu lagi tak nampak. Doli lah. Benda doli dekat tu yang nampak. Tak nampak. Kalau nampak, baik. Apa cerita nampak ni? Kita orang puji tu. The $6 million man. Ada ke benda ni? Jadi, corang baca ni, bukan dia jadi besar. Yang ini, dia macam kancah. Mikroskop yang melihat bakteria, kuman atau seumpama je. Bukan kuman tu jadi besar, tapi dia duit palsu. Pakai dua. Tipu punya duit. Yang ada lampu. Jadi makna kita ni dekat nampak, jauh tak nampak, kadang jauh nampak, dekat tak nampak, kadang-kadang jauh pun tak nampak, dekat pun tak nampak. Itu dia. Itu kira dah. Sudah buta lah. Apa lagi tak nampak, dekat pun tak nampak, jauh tak nampak, memang buta lah. Ada tak Allah Ta'ala wafi tu? Allah Ta'ala bukan begitu. Allah Ta'ala bukan begitu. Lagi berupa dan tiada manik. Allah Ta'ala dan tak ada manik. Manik bukan manik. Itu manik. Apa itu? Manik. Allah yang orang bubur kat baju tu. Bukan manik itu. Manik ni cakap Arab. Manik ni maknanya yang menegak. Dia bukan manik itu. Yang menegak. Manik ni maknanya cakap Arab. Iaitu kata dia, dan tiada manik, tiada yang menegak seperti kelab. Pasal apa kita nampak ni? Kita nampak semua ni, nampak kanak-kanak tolong senyap. Nampak. Pasal apa nombor jam tu nampak? Pasal apa nampak? Siapa boleh jawab? Pasal apa nampak? Haji, pasal apa nampak ni? Pasal lampu ni lah. Cepat jam lampu tengok. Itu pasal kata kitab ni kan. Dan tiada manik. Contohnya seperti gelap. Kalau dah gelap, mana nampak? Maknanya, kalau gelap, dia adalah manik. Apa dia manik? Yang mendekat, menegak, menghalang daripada nampak. Itu namanya manik. Ya. Ada pernah tengok ke manik? Bukan manik itu. Bukan nama dekat belah mana, belah Langkan kan nama manik urai. Itu nama tempat. Mani'un. Mana yamna'u man'an mani'un. Yang menghalang, mendekat. Iaitu, kalau gelap tak nampak. Pasal ada lampu. Pasal siang, nampak. Kalau tak siang, nampak tak? Tak nampak. Itu pasal manusia kalau dia manusia ni kalau dia tak ada bagi cerah,
Mana tak bagi hidayah, tak bagi nur, malah dia. Dia kena bagi nur. Allah waliyul ladina amanu yukhrijuhum minal dhulumati ila nur. Allah Ta'ala tu wali, penolong yang mengeluarkan manusia minal dhulumat, daripada gelap ila nur, kepada cahaya. Jadi mana kita ni kalau tak ada cahaya, mana kalau gelap, tak nampak. Kalau cerah, nampak. Tapi kadang-kadang cerah pun tak nampak. Ya. Macam ni kali. Tengoklah apa dia rumah kan. Kau usah pasang lampu. Masuk-masuk rumah, orang pun tak ada. Dia orang gelap. Gelap gereja. Nampak. Siap lah lampu. Apa ni, tiang ke, lampu kucing ke, lampu pinggan ke, ikut lah. Pasal apa? Pasal tak nampak. Pasal ada manik yang menghalang kita nampak. Pasal apa? Pasal gelap. Apabila mana gelap, maka dia manyut. Maka dia mendekat, kita tak boleh nampak. Apabila mana kita hilangkan manik, hilangkan gelap, cahaya dia. Itu di mana? Ya. Itu mana balik. Pada kita, pada Allah Ta'ala memang tak ada manik, manu, apa semua tak ada. Dia nampak. Pada kita ya. Kalau ada gelap, tak nampak. Kalau tak ada gelap, nampak. Itu pada kita. Atau dinding yang mendekahkan dia. Balik pintu. Apa ada balik pintu? Yalah, kursi meja memang ada. Dia teka kan. Pasal teka kursi meja. Pasal memang ada kat situ. Apa ada balik tu? Bihun goreng. Mi goreng. Maggi goreng. Doyan pulut doyan. Teka pun dia. Tapi adakah tekaan kita tu memang betul-betul nampak doyan? Itu maksud. Kalau memang nampak betul, maknanya lantak dinding pun kita nampak. Mana? Tak boleh. Dia lah. Di dalam kunci saya ni ada berapa lagi? Di dalam kunci. Orang yang bagi dia tahu berapa lagi dalam ni. Orang yang tak bagi tak tahu. Yang bagi pengaji dia tahu. Orang semua tak tahu. Kalau dia teka pun, kebetulan betul. Tapi dia tak tahu. Macam itu lah contoh. Tak nampak? Tak nampak. Tu aja apa? Tahu tak nampak. Kalau nampak awak pun terkejut. Kena ajar macam mana boleh nampak. Tahu. Nampak. Ini lain macam. Kalau macam ni boleh pergi Israel lah. Kita bagi penampuk aja Israel. Fikir tak boleh. Mana bila ada dinding, ada penghalang, ada penyekat, tak nampak. Itu kita. Allah Ta'ala semak tiga nampak. Tak ada terkecuali, maknanya melihat dia, perlihat dia. Yang menegakkan dia, dan ta'aluk pasal dengan sekalian yang sebut itu, tiada khilaf. Maknanya tak ada khilaf ulama. Bersalahan sama, maka bahawasanya padanya khilaf. Maka menentukan dia oleh semua mereka itu dengan suara sama. Sama apa sama? Dengar. Kalau kita nak dengar, benda kita kena dengar apa? Suara. Kalau kita tak dengar suara, kita tak tahu, oh ni bunyi kucing ke, bunyi unta ke, bunyi ayam ke, bunyi rimau ke, bunyi orang ke, bunyi budak koyak ke. Bila kita dengar suara, oh ini dia kung-kungan. Dia mengalak. Ini kanbun. Kanbun. Kalau kuku-kuku. Apa ni? Ayat. Betul. Nasib baik kalau tak tahu awak bunyi juga. Bunyi tu kan? Pasal bunyi tahu itu ayat. Kalau bunyi itu kita tak tahu. Itu tak lama lah. Itu kena pasti tu kena kan. Itu makna ada sikit sound apa nama trouble. Adakah Allah Ta'ala macam itu? Dah, Allah Ta'ala dia mendengar bukan macam itu. Lantaklah berbunyi ke tak ada bunyi, dia memang dengar. Tapi kita, kalau ada suara, ada dengar. Bila dengar kan?
Kepak, 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 bum, 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 kepak, 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 bum, 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 bum. Apa nak kamu? Itu mana orang yang mana? Mana ada keluar? Ada orang kahwin. Takkan kamu kepak, kepak, bum, bum. Oh, berlima nak sama kan? Ini betul. Itu maknanya telinga dia tu memang dah lama tak ada buang dari telinga. Macam dia dengar orang lain. Orang bunyi kompang kepak, 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 bum, 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 kepak, 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 bum, bum. Dia kata singa dengan bangun dengan apa nama rimau. Telinga ni. Jadi kita kan, begitulah. Tapi anak-anak, antak ada suara tak suara pun dia tetap mendengar. Itu pada sama. Itu pada sama pendengaran Allah. Dan bermula makna ta'aluk keduanya dengan yang mewujudan itu, iaitu menuntut keduanya dengan menyatakan benda sekalian mewujud. Maknanya benda yang ada lah. Dan diketahui daripada benda itu bahawa tiada ta'aluk kedua kepada yang mustahil. Kerana mustahil, barang yang tidak diterima akal akan ada. Mana mustahil? Benda itu tak ada pada akal kita, tak boleh dirupakan ada. Itu maknanya mustahil. Ada tak mustahil ni? Benda yang tak dirupa akan adanya. Ada benda yang memang terupa pada akal akan adanya. Ada pun mustahil, benda yang tak terupa pada akal ada. Dan ta'aluk keduanya pada yang wajib dan pada yang harus. Kalau adalah yang harus itu mewujud. Kalau setengah yang harus itu tiada mewujud. Seperti mana iman Abu Jahal. Okey, iman Abu Jahal. Wajib ke mustahil ke harus? Iman Abu Jahal. Contoh bayu. Abu Jahal ni siapa? Zaman Nabi lah. Bapak Zahir, bapak Teri. Kan? Abu Jahal, okey, iman dia. Wajib ke dia iman ataupun mustahil dia beriman atau harus dia beriman? Dia kena jawab ni. Siapa boleh jawab? Okey. Nak jawab dia kena tahu dulu. Abu Jahal ni beriman ke tidak? Tak beriman kan? Tak beriman kan? Jadi kalau saya kata sebenarnya tuan-tuan, masa zaman di Mekah tu silap. Yang sebenarnya Abu Jahal tu beriman. Betul tak? Tak betul kan? Okay. Kalau tak betul nak panggil apa tu? Mustahil beriman Abu Jahal. Mana? Itu dikatakan mustahil. Pasal mustahil memang dah sabit dah. Sudah sabit dah semenjak daripada azali. Dan sabit realiti cerita sejarah zaman Nabi ni Abu Jahal memang tak beriman. Fir'aun wajib tak dia beriman? Kita istilahkan dia beriman? Tak. Mustahil dia beriman. Pasal apa dia mustahil? Sebab Tuhan kata idhab ila fir'auna innahu Muhammad Musa pergi kamu kepada Fir'aun. Sungguh Fir'aun itu adalah tahu. Tahu maknanya dia maknanya menangkap batas. Kacau. Baik. Dan iman Abu Lahab. Iman tak Abu Lahab? Abu Lahab. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Celakalah kedua-dua tangan Abu Lahab. Jadi kalau Tuhan dah tahu Abu Lahab tu tengok dah mangkuk lah. Boleh tak kita kata Abu Lahab? Mustahil kita kata dia begini. Dia macam dia begini. Dia mana mustahil? Mustahil Abu Lahab beriman. Mustahil Abu Jahal beriman. Pasal apa? Pasal orang tu sudah tak mandang.
Tapi kalau yang ada, yang ada contohnya kawan-kawan kita yang bukan orang Melayu ke atau macam mana ke, harus. Tapi kita ada dakwah. Tapi belum tentu juga dia akan iman. Tapi kalau yang sudah pergi ini memang dia mustahil iman, pasal dia menentang. Maka tiada ta'aluk oleh keduanya akan dia, maka kita masuk surga kata musannif. Wal kalamul ladzi laisa biharfin wala sautin wa yata'allaqu bima yata'allaqu bihi al-ilmu min al-muta'alliqat. Artinya, dan kalam yang tiada dengan huruf, kalam Allah. Dan kita baca Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ada huruf. Ada huruf qayyum. Ada. Masa Allah Ta'ala bacakan ayat itu kepada Jibril. Jibril bacakan kepada Nabi Muhammad SAW. Ada huruf. Iqra ya Muhammad. Kata Muhammad, ma'ana biqari. Aku tak nanti baca. Belum. Iqra ya Muhammad. Kata Muhammad, ma'ana biqari. Aku tak nanti baca. Iqra ya Muhammad. Ma'ana biqari. Aku tak nanti baca. Apa boleh baca? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allama al-insana ma lam ya'lam. Nabi Muhammad ni lain macam ni. Bila Jibril baca, dikobok nanti dulu. Habis Jibril baca, dia boleh baca. Jadi macam-macam orang kata kan. Ustaz, Nabi Muhammad Wa'ala. Quran dalam bahasa Arab. Artinya dia dengar, dapatlah. Kita kawal macam tu kan. Sebenarnya Nabi Muhammad bila dibacakan ayat, dia bukan macam kita. Dia dengar betul-betul. Memang dia cakap Arab. Dia dah situ tentu satu sebab dia mudah untuk dia baca. Jadi kalau kita dengar betul-betul pun tak tentu lagi. Kalau kita dengar tak dengar, memang tak tentu lah. Okey. Dalam kitab penama usul tafsir sana, dia kata Nabi Muhammad bila dia dengar dengan tenang bita'anin. Rum masuk. Ialah pilihan Tuhan. Dan dia pilihan Tuhan. Kita tak boleh kata apa. Tak ada komen. Kita pula cemburu pula. No, aku boleh. Pasal Allah Ta'ala tak nanti aku jadi Nabi. Kalau Allah Ta'ala nanti aku jadi Nabi, aku pun jadi. Oh ya. Tak payah cakap. Ya cakap. Apa nama ni pasal Tuhan tak nak dia. Takkan dia. Kalau Tuhan takkan aku pun. Sudah. Aku lah. Dia. Boleh kan? Dengan payung balik rumah kan. Aku pun boleh kata dia. Kalau Tuhan nanti tak nak. Dia nanti aku boleh lah. Itu hak Allah. Cuma Nabi Muhammad memang dia dengar. Bukan lagi dengar. Apabila mana dia dengar Quran, maka dia mengamalkan Quran. Maka dirinya, perbuatannya, tingkah lakunya Quran bergerak. Kita ni dengar, tapi kita punya perbuatan dia tak macam Quran. Melawan Quran tu lah. Lain Quran kata, lain pula yang dia buat. Itu kita. Tapi Nabi Muhammad, apa yang dalam Quran tu? Quran bergerak. Kita tak bergerak. Melawan kan? Tuhan turun semayang, kita tak semayang. Tuhan kata tutup kilang toli, kita kata tak apa. Kalau tidak tak ada kilang toli, kita tak ada cukai. Kita lawan. Jadi, jangan kabur, aku pun boleh juga. Tapi Tuhan tak nanti aku. Untuk cakap begitu lah, Muhammad ni macam kita je. Sama macam kita macam dia tu. Oh, jangan tak sama. Nabi Muhammad bukan macam kita. Sebelum jadi Nabi pun banyak pelik kan. Awan menutup.
daripada panen. Suruh dia Nabi. Dah jadi Nabi tentu ada mujizat. Ada dah. Cakap Al-Alim. Maknanya dia bersifat dengan Alim. Orang tinggal barang pasal orang nak pergi musafir outstation apa semua gitu. Tinggal dengan Nabi Muhammad. Dia tak sakau. Ya, sakau lah. Sekarang sakau. Dulu rempat. Sekarang sakau. Oh. Macam mana bagi? Balik lagi. Benda itu pulang. Kita mana-mana bagi balik tangan. Udah dulu. Ada orang mencuri lagi kat tempat dah macam-macam lah apa semua. Dia dah daripada banyak ini, dia tinggal sikit. Itu kita. Tidak. Banyak mana kita tinggal kat banyak itulah akan pulang balik. Itu Nabi Muhammad memang dah macam itu. Kita tak boleh kata apa-apa lah. Hak Allah Ta'ala, hak dia. Kita jangan cakap banyak-banyak. Dan tiada suara. Mana ada suara Quran? Tak ada. Itu pasal tak boleh kata Quran makhluk. Kan? Tak boleh kata makhluk. Dan ta'aluk ia dengan barang yang ta'aluk dengan ilmu. Apa saja? Apa ta'aluk ilmu saja? Daripada sekalian ta'aluk artinya yang ketujuh dari sifat ma'ani. Tujuh Kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Tujuh tu nombor tujuh. Nombor tujuh yang mana? Sifat ma'ani ada tujuh. Ya, kita ada sifat 20 pecah 4. Yang pertama nafsiyah, yang kedua syariyah, yang ketiga ma'ani, yang keempat ma'nawiyah. Nafsiyah 1, syariyah 5, ma'ani 7, ma'nawiyah 7. 1, 5, 7, 7. Ini bukan nombor ekor. 1, 5, 7, 7. 1, wujud. 5, hidam, bakok, mukhalafatu ta'ala al-hawadis, diamu ta'ala linafsih, wahdanya. Situ. 7, kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Kalam ni yang nombor 7. Maknanya, dalam kitab kita ni, dalam sifat ma'ani ni, sekarang kita masuk yang ke-7. Jadi kalam ni nombor dalam sifat ma'ani 7. Tapi kalau dalam nombor dari wujud kita bakok, dia nombor 13. Boleh? Ingat bayu kan? Kalau dalam susunan daripada wujud, dia nombor 13. Dalam susunan dia sifat ma'ani, dia nombor 7. Nanti orang tanya kita tu kan. Sifat ma'ani yang ada berapa ya? Oh ya, aku itu aku penting tu. Saya tahu sifat ma'ani ada 7. Jadi kalam nombor apa? Kalam ni nombor 7. Dalam sifat ma'ani. Kalau nak cerita sifat 20, kalam ni nombor 13. Bila mana kau itu 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Kalau kalam kau tu ta'ala mutakan iman, dia 13. Kau tu 20. Kalau kata kau tu ta'ala qadirat. Okey, kudrat dia nombor 1 dengan 5, 6, 7. Nombor 7. Nombor 7. Sekarang kau tu ta'ala qadirat nombor 14. Mampu mata ni banyak. Apa kejap 7, kejap 14. Itu banyak Omar lah. Itu tuan-tuan buat Omar buat homework. Homework dia. Kan? Ada papan source tu ni. Elok tak padam. Kalau padam itu dia nak bagi padam. Ataupun buat tangga tu, anak pun tangga ya. Tangga rumah. Tingkap pun tak ada. Jadi orang teres mana ada tingkap. Apa yang ada? Orang teres tangga tak ada. Tingkap tak ada. Dinding. Dia dua lah dinding. Ada apa-apa. Kadang-kadang marahkan anak. Apa nama melukis. Cucu melukis dinding. Nak tengok. Mak dia apa melukis dinding pula. Susah juga ya. Tak apa lah. Beli tulisan tu. Tampil. Lawa sikit kan tampil.
Maknanya masuk rumah tu wujud. Wujud tidak. Tertidam bakor tu. Lepas tu bawah wujud tulis nombor. Wujud nombor berapa? Nombor 1. Tidam nombor berapa? Memang kan? Macam kita ni nak pergi terus takut tak dapat. Umur dah banyak. Macam saya ngajar bilik negeri pun tu. Nahu. Yang ngaji semua umur 60 kata. Semua umur 60 kata. Perempuan ada lah dalam 10 orang, 20 orang. Laki-laki ada lah 60 orang. Ada 20 lebih orang. Semua 60 kata. Nanti belajar pula nahu. Wama zaitun zara'aitu zaitan sakit mati pek mubarak sakit pek amal dah. Hari ni kan minggu depan tu. Jadi terbaca. Toleh lah awak pun toleh. Tak apa-apa fikir pula. Toleh. Tanya dia minggu depan. Dia ingat pun. Toleh lah. Apa nak buat banyak. Tu awak kata zaman muda-muda tak nak ngaji. Dah tua baru nak ngaji. Kalau dari muda ngaji kan dah pandai. Tak apa Ustaz. Sabar. Kalau sabar okey lah. Okey ya. Dia tak marah je lah. Itu makna yang mungkin dia macam. Saya pun makin lalu pun makin lupa. Walaupun belajar. Pun ingat. Sampai masa dia pun. Kadang-kadang lah macam. Terlihat pun. Ada seorang ustaz dekat Ipoh ni. Ceramah sana, ceramah sini, ceramah sini. Takdir Tuhan. Dia ceramah benda yang sama. Apa dia tahu dia. Dia dah apa. Jadi apa. Panggil ni kalau kajian dia apa. Stop lah. Bayar gaji je. Muda dari saya ni. Saya 60. Dia mungkin dekat-dekat 50 pun. Dia dah hilang. Kita pun jangan. Kalau hilang itu. Itu yang kadang-kadang. Naik motor. Balik rumah tak tahu. Ada saya bawa satu pakcik tu. Ipoh tu. Nasi Arab Nusantara. Nasi ayam Nusantara dekat dengan medan kopi. Jumpa pakcik. Dia makan lama lah. Dia boleh tolong hantar dekat ni. Tempat ini. Kat Padang Polo. Kata pakcik dari mana? Dari Kuala. Nak pergi Padang Polo nak rumah saya pula. Rumah anak awak lah. Tak apa. Saya makan tidak pakcik. Saya makan nasi ayam ni. Dan saya makan jantung. Pakcik ingat tak rumah? Ingat ni. Hantar orang besar. Betul lah nak. Mana ambil orang tua ni? Mana ambil orang tua ni? Tak ada. Ambil orang kata orang makan. Dia datang jumpa. Dia tak nak. Ada dengan biut pun. Banyak cerita awak. Tak tahu lah. Ayat tu sini. Amanahnya. Dia belah. Itu cerita komen. Dia tak ingat. Cuma saya orang tua ni kan naik motor. Dia tak tahu mana balik rumah. Tak ke mana-mana pergi. Nak jadi pergi balik boleh. Dia boleh balik. Kita ni akan pergi. Macam tu. Tengah kita ingat je. Masa kita dah lupa. Jadi apa nak buat baca nak bagi ingat? Mana jangan bagi lupa, jangan bagi gaduh. Baca ayat ni. Wa qulil hamdulillahilladzi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun minal dhulli wa kabbirhu takbira. Ada perbincangan? Ada? Ada apa ya? Tak sampai ingat? Tadi mana ingat? Saya ingat. Saya nak tahu surah kalau tak ingat surah itu. Tapi saya memang baca benda ni. Baca berapa bila salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kan kita nak sapu palu semua kan. Alhamdulillahilladzi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun minal dhulli wa kabbirhu takbira. Ayat mengelakkan daripada nyanyut dan itu. Ada? Ada kan? Ada? Nak bunyi ada masih ada bunyi kan? Bersyat juga.
Tak ada. Oh, kena cari lah tu. Ayat Quran ni. Ayat Quran tu. Masih ingat? Tak ingat? Oh, tapi ada penanggung. Ada dengar. Ada dengar okey lah. Tapi apa Ustaz dah tua baru nak baca mana mau ingat. Jadi kalau dia punya, jangan kira macam tu. Baca tu. Itu kita doa kan. Rabbul alhamdulillahilladzi lam yattakhis walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun minadh dhulli wa kabbirhu takbira. Banyak. Berjela. Baca tu. Itu mengelakkan dari lupa. Boleh tak baca mana-mana kain pun. Baca duduk ke mana-mana. Dengan niat kita, ya Allah, jangan bagi lupa aku ni. Walaupun aku dah berumur. Dengan bagi lupa. Atau jangan bagi aku nyanyuk. Nyanyuk dia. Nyanyuk habis cerita. Dia cakap ulang-ulang. Itu dia tajuk. Itu dia tajuk. Kalau jumpa pun. Tak ada tajuk lain. Itu makna tajuk. Jadi orang macam itu pun kadang-kadang dia punya taklim. Syarak tu terangkat lah. Tak lagi. Macam mana tu. Jadi dalam surah ni ada tak yang tajuk? Tak ada kan? Tak apa. Alhamdulillah. Baca tu bagi jangan. Dengan anak-anak lah. Kalau baca tajuk tak ada kata apa lah. Info tu, masjid Al-Quran dengan Johor tu. Dah Ustaz Imran. Datang. Tak boleh 80 lebih. 80 lebih. Dan memang Ustaz kerajaan, penting kerajaan. Tapi dah sampai naik. 80 lebih. Saya ingat. Bukan kata 80 lebih. Umur 40, saya ingat. Ujian tangga letak, tak mana, pergi apa, cuba begitu. Tiba-tiba semayang tu. Oh, ingat tengah semayang pada ingat. Elok ke? Dalam semayang ingat. Luar semayang tak ingat. Dalam semayang. Oh, itu awak tak mak. Kesihatan tu pandai. Time itu dia macam. Time itu belajar lagi ingat. Itu anulah. Itu teknikal. Teknik. Silap dia. Sebab itu kalau uji, jangan letak pada tempat. Letak setempat. Kalau dalam rumah, sangkut situ. Tapi, kalau luar rumah, sama juga. Kalau dalam bed lah. Sebab itu je. Jangan tukar. Tukar, lembu. Lembu. Nampak ada pergi, kereta, masuk kedai makan, semua kereta ini kan. Lepas tu, umpan macam tu. Tak balik. Tak sempat. Benda saya kalau kunci kereta, kalau pakai tu, saya tak kat belakang. Saya tahu lah kat belakang kunci kereta. Kalau tak ada tu, itu dia tak lembu lah. Kalau baju Melayu, yang belah kanan. Kunci kereta. Kunci kereta, belah kanan. Tak ada kerja tinggal. Lembu lah. Mana dia kena letak satu. Pasal kita dah apa? Udah berkemayu. Dia tak boleh letak. Tidak boleh. Tak ada no. Tawaf kudum, tawaf ifadah, betul sa'i, betul tak ada menumpel mana. Kejap tak sombong, kejap tak malu, kejap ini je lah. Pasal banyak sempat. Tak boleh. Saya pun berlaku macam tu. Berlaku macam tu. Dan sebab itu kita kena juga satu tempat, setempat. Oh, panjang kita punya ni. Panjang kita ni. Jadi kita berhenti terkejut situ. Kata pengarang kitab ini. Yang ketujuh dari sifat ma'ani iaitu penghabisan segala sifat ma'ani yang tujuh itu. Kalam. Iaitu sifat yang wujudiyah. Yang berdiri ia dengan zat Allah Ta'ala. Yang maha suci daripada huruf dan suara. Dan maha suci daripada terdahulu dan kemudian. Dan lahan. Dan sahih. Dan i'rab. Yakni yang berubah. Dan berilah. Yakni yang ditukar. Dan hazab. Dan lain dari itu kita akan urai bulan depan. Kita berhenti mana?
Iaitu sifat yang wujudiyah, yang berdiri ia dengan zat Allah Ta'ala. Itu ya. Pasal yang ini yang nak kabur ni pula, banyak pula tajuknya, ada tubuh, ada hazab, ada kumpan, ada ihram. Apa pula marahnya? Apa benda. Dia maknanya macam Arab pun ada. Itu tak boleh itu kita bulan depan. Kita terangkan. Sekadar kemampuan itu terangkan insyaAllah. Wallahu subhanahu wa ta'ala. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.